Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, so hari ni kita berjumpa juga dengan kasut yang kata orang agak sensasi jugalah selepas Dynafish Xiaodian tu. Okay, kasut Li-Ning Hair 9 Ultra. Okay, so kasut ni sebenarnya dah lama dah ramai ada orang review, tapi saya macam biasalah, saya tak berkesempatan lagi nak try. Okay, cuma lately bila saya tengok review dengan saya dengar orang komen, kasut ni sesuai untuk full marathon lah. Dan kebetulan I also need to find another candidate for full marathon lah, just in case kan, dengan harga yang reasonable. Okay, so harga dia dalam bawah 400, 300 something, atau maybe kalau anda nasib baik boleh dapat 200 something. Okay, so kita tak nak cakap banyak, kita pakai dulu, kita run sebab hari pun dah makin cerah ni. Okay, alright, so inilah kasut Li-Ning Hair, tak tahu sebut macam mana, Hair Ultra, Hair 9 Ultra. Okay, so disclaimer, kasut ni bukan kasut saya pinjam daripada kawan. Okay, macam biasa dia nak feel, dia dah pakai kasut ni dalam 160 km. Tapi dia memang jenis jaga kasut lah, tengok kasut dia pun nampak cantik lagi kan. Okay, so hari ni pun saya nak try run 10 kilo je. Okay, minggu ni saya tak run lagi minggu ni, sebab pertama saya nak berehat daripada injury tu, dan kedua memang tak berkesempatan. Okay, so hari ni kita try lah, kita run dalam 10 kilo untuk feel this shoe. Tapi based on review, kata kasut ni more to easy run lah, not to speed lah. Kita tengok lagi macam mana. Tapi ada orang cakap dia punya melantun-lantun tu boleh tahan juga kan. Alright, so let's find out. So after run kita akan komen detail lah kasut ni. Okay, so minggu ni saya berada di Tasik Subang Ria. Okay, Tasik Subang Ria. Ini kali kedua lah saya berada kat sini. First saya tu masa try kasut Boston 13 last year ke? Last year ke? Okay, so sebelum hari panas kita berlari 10 kilo hari ni. Kita run 5-5, kita water break, so kita run. Okay, let's go. Okay, first kilometer 6:31. Okay, I can say lah, first kilometer ni I'm surprised. So rasanya betul lah apa orang cakap. Saya boleh cakap ni lagi better dari voice lah. Let's try another few kilometers, let's see. Very nice. Boleh beli satu ni. Islam betul bang, Islam betul. Bahasa memang macam ada play. Notice tak? Saya lari bersahaja ni. Yes. Macam ada play. Tapi tak ada play. Okay, kilometer 2 6:17. Okay, so far I can say saya lari dengan saya punya normal effort ni. Tapi saya agak laju, surprisingly kasut ni. Okay, kilometer 3 15. Then you can go for 1 to 180. Okay, kilometer 4 18. Okay, kilometer 5 15. Okay, kilometer 6 27. Saya akan slowkan pace ni. Saya nak tengok lari slow macam ni. Buat so far kasut ni dia tekan lagi laju lah. Dia tak slow down.
Okay, kilometer 7.13. So saya akan slow down, lari saya punya full marathon pace. Okay, so nak try tengok feel dia macam mana. Okay, kilometer 8 7.10. Tak boleh slow besok ni. Okay, kilometer 9 7.15. Seriously, cannot slow down with this you. Kita masuk tu. Not allow you to slow down. Tempat yang sebuah tempat kita ada air kan. Ada air, sightseeing. Okay, faham. Satu lagi. Satu round lagi. Okay, kilometer 10 7.14. Habis sikit lagi. Okay, almost done. Sikit lagi. Okay lah, kasut ni memang special lah. Okay, so far good review tu saya almost agree semua lah. Okay, okay, I'm done. Hey, Lisa, any coming or not? Hari pun dah panas mengganggu heart rate. Okay, Alhamdulillah saya dah berjaya menamatkan larian 10 km pada hari ini untuk try kasut ni. Okay, so macam mana kita nak start Okay lah, kita start dengan initial feeling dulu Okay, kasut ni first time masa saya sarung tadi tu, bila saya berdiri je, saya dah rasa dia punya bouncy tu. Okay, memang dia punya bouncy tu, even kita berdiri pun dah boleh rasa. Dia mengingatkan saya kepada kasut Asics Mega Blast lah, kalau tanya kan. Sebab I think kasut ni sebenarnya kalau kita nak compare dia punya feeling benchmark dia, saya rasa dia more close to Mega Blast. Okay, tapi Mega Blast harga dia anda tahulah 989 Ini tadi saya tanya dalam 300 something lah. So dengan spek Mega Blast ataupun feeling Mega Blast tu anda boleh dapat 1/3 harga kan daripada Mega Blast. Okay, okay lah. So untuk first kilometer, tak payah first kilometer lah, saya dalam first 200 meter 300 meter saya dah rasa dah automatic saya punya brain kata okay, this one is better than Evo SL. This is my brain process lah. Okay, dan saya lari sampai 1 km dan saya rasa macam saya boleh confirmkan lah kasut ni lagi better daripada Evo SL. Okay, apa yang menyebabkan dia lagi better daripada Evo SL ialah first ialah dia ada apa yang Evo SL missing, iaitu stability. Okay, kasut ni more to stability. Okay, dia punya feeling macam Evo SL tapi anda tambahkan stability. Itu yang saya boleh katakan lah untuk first kilometer punya feeling. Dan sebelum ni ramai orang menulis lah, dan saya pun membaca mengatakan bila pakai kasut ni dia menekan-nekan dan dia tak boleh slow, which mean that statement today I verified. Yes, absolutely. Okay. Okay, kasut ni tak tahulah, dia macam ada satu sensor tau. Saya tak ini saya nak umpamakan lah, macam ada sensor tau. Okay, dia dah macam limit kan. Okay, you cannot run slower than this pace. Bukan macam tu lah. Okay, kalau anda tengok first 5 km tu saya lari saya punya normal effort. Okay, normal effort tu anda tengok lah, saya pun macam salah laju sangat ni kan, padahal saya rasa macam normal effort. Okay, dan lepas tu bila selepas 5 km, kilometer ke-6, 7 tu saya cakap okay lah, kita kena slow down, kita nak try lari dekat full marathonnya pace lah, which mean anda tahulah saya punya full marathon pace 7.30-8 kan.
The problem is tak boleh. Okay, saya try slow, even nak dapat 7.5 tu dia terus rasa macam discomfort. Okay, macam dia punya geometri ni menekan anda untuk pergi lagi. Dia kata, no, you cannot slower than 7 suku, dia kata. Okay, so in the end ada tengok seller tadi mana dapat bawah 7 suku, susah. Okay, even saya terpaksa slowkan yang saya boleh pun dapat dalam 7.5, 7.10 punya pace kan. That's surprisingly lah kasut ni. Okay, so memang senang cerita dia tak boleh lari slow dan dia menekan-nekan, yes betul. Dan yang paling penting walaupun dia menekan, dia kasut yang fun lah. Okay, dia punya fun tu saya boleh cakap macam Evo XL, tapi macam saya cakap lah, ada stability dan lagi seronok untuk berlari lah. Okay, the moment saya pakai kasut ni, saya teringat lah. Okay, actually kasut ni saya rasa macam kasut carbon plate yang menyamar. Tapi saya dah check, memang confirm tak ada carbon plate. Okay, even spec pun kata memang tak ada carbon plate. Tapi saya rasa dia punya feeling tu ibarat kasut carbon plate yang menyamar. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kalau anda pernah beli kasut carbon plate kan, okay, the first feeling anda pakai, okay, the first kilometer anda pakai tu, apa anda akan rasa? Anda akan rasa excited. Oh, laju lah kasut ni kan. Laju. Anda pun lari, oh, sedap lah kasut ni. Okay, dan anda pun lari laju, sampailah kilometer 45, tiba-tiba anda rasa macam bong. Okay, sebab that's the feel lah. Okay, kasut better, tapi you punya fitness dengan body still the same. So actually kasut ni dia cuma tools untuk elevate ataupun untuk enhance anda punya capability je. Tapi dalam sama, kalau body anda, jantung anda, enjin anda level 2 je lah, ini anda akan kaput juga. So actually kasut ni feel dia sama lah. Kalau saya lah, first kilometer tu saya rasa macam excited lah. Wow, laju sedap. Tapi bila dah kilometer ke-6 tu saya cakap pahal, macam dia tiba dah rasa semacam ni. Tengok hari dah dekat 1.7 dah. So memanglah tadi dia rasa sedap. Walaupun saya rasa macam saya lari normal pace, tapi tak logik. Dia boleh pergi sampai pace 6.5. Okay, so effect dia still sama. Saya punya heart rate tetap naik mencanak agak lah. Okay, so saya kata kasut ni, saya boleh cakap lah, dia ibarat macam kasut carbon plate yang menyamar. Okay, tapi dia fun lah actually. Okay, dia fun untuk run lah. Maybe sebab hari ni pun dah panas dan saya pun macam tak sempat nak try. Maybe saya awal-awal saya terlalu laju kan. Kalau saya control 6.5 awal tu, maybe feeling lain. Okay, so kita cerita pasal spek. Tadi saya dah tengok spek dia. Berat untuk yang UK8 ni lah 237 gram. Okay, bawah 250. Consider ringan, consider kasut racing, kasut tempo. Drop dia belakang ni tak silap saya berapa? 43 ke 44. Tapi drop dia 9 lah. Okay, sebab 34 dalam 34-35 adanya drop dia. Okay, tu yang saya baca lah. Okay, kalau tengok kasut dia ni, dia pemurah dengan rubber ni. Okay, so sebenarnya kalau dia nak ringankan lagi, dia boleh buang rubber ni. Tapi walaupun dia banyak rubber, tapi saya tengok rubber dia nipis ni. Okay, which mean ada effect juga lah. Tapi kalau dia nak kurangkan lagi berat tu, dia boleh kurangkan rubber ni. Okay, tapi macam biasalah kasut-kasut China dia pemurah dengan rubber ni. Okay, dia punya foam ni pun okay, nampak saya suka lah foam macam ni. Okay, dia tak macam polystyrene dia. Kalau tengok kasut-kasut China yang lain, dia punya foam ni macam polystyrene punya foam kan. Ni nampak macam, saya boleh katakan macam lightning strike ataupun Adidas punya foam ni. Dia punya apparel ni kan. Okay, boom fiber nama dia. Okay, tak kisahlah. Okay, dari segi comfort pun no issue. Okay, kasut ni anda boleh sarung dengan senang, buka dengan senang. Comfort pun no issue. Tali tak terbuka, dia pegang kaki anda. Dah tak perlu ikat tali. Saya pun tadi tak adjust apa-apa pun, memang ikat sekali terus comfort. Okay, cuma macam saya cakap lah, tak ada benda yang perfect lah. Of course lah, semua benda ada kelemahan lah. Okay, so kasut ni kalau nak di-improvekan, saya rasa rocker depan dia ni lah. Rocker depan ni mungkin boleh di-improve design dia. Sebab dari segi rolling tu ataupun dia punya rocker arm tu, saya rasa Evo XL still better. Okay, dia punya rocker arm, kira nak roll ke depan tu, bagi saya ya Evo XL feeling lagi better. Yang ni sebab tak tahu ada macam tinggi kan, macam tergusar sikit. Tapi dari segi stability terbaik. Okay, macam kasut Puma di Viet Pure tu, dia stable, tapi dia berat dan foam dia tak sedap. Okay, this one is better lah. Lagi apa masalah kasut ni? Okay, jalan basah saya tak try, saya tak tahu. Okay, satu lagi lah yang agak ketara lah, dia punya tahap ke-handsomean lah. Okay, kalau anda pakai Evo XL, anda still nampak lagi handsome lah daripada anda pakai kasut ni. Okay, dia memang kasut Adidas lah, tak boleh buat apa lah. Okay, saya rasa itu saja. So hari ni sebenarnya saya verify lah apa yang anda tulis, apa yang anda viralkan semua, dan seperti orang gembar-geburkan, yes, hari ni saya verify lah. Almost statement tu saya verify. Okay, menekan-nekan, sedap, bouncy, responsive. Yes, it's true. That's why kasut ni memang menjadi bualan hangat lah, selain pada Dino Fish.
Okay, so bayangkan kasut ni saya test pada kilometer 170 something. Maksudnya bukan new, dia new punya condition. Okay, kalau new rasa lagi better lah. Okay, so untuk anda nak cari kasut all-rounder yang alternatif Evo XL dan maybe lagi better, this one I recommend lah. Okay, memang saya recommend. Cuma okay, kalau nak buat jalan pun okay. Kalau macam colour macam ni kan, nak buat jalan pun sedap ni. Okay, tak ada masalah. Jadi saya berjalan pun, saya rawak-rawak try tadi pun memang okay, tak ada masalah. Kalau je katalah anda bong kan, nak berjalan kaki pun dia takkan menyakitkan kaki anda lah. Sebab dia stable dan dia punya foam ni memang soft, sedap. Alright. Okay, saya rasa itu saja hari ni. Cuaca agak panas. Lepas tu tadi waktu lari ada satu acara larian, tak tahulah, tapi tempat ni sempit. Tapi tak apalah, tempat public kan. So bila kita lari tempat public ni, kita tak boleh nak marah orang lah. Okay, kita kena adapt lah. Kecuali dekat track, dekat track tu dah ada rules. Itu kita kena nasihatkan lah kalau orang tu tergigih kat lorong laju kan. Okay, so malam ni, pagi besok lah saya ada KL Merdeka Marathon. Okay, itu sebenarnya saya ingat nak buat speed, tapi saya rasa saya gunakan sebagai weekend long run lah untuk Merdeka, untuk Merdeka Marathon, untuk Malaysia Marathon next week. Alright, so akhir kata berlari lah. Okay, sebenarnya lari ni tak susah pun, simple je. Anda pakai kasut anda lari kan. Tapi dia menyebabkan lari ni jadi, bila menyebabkan lari ni anda berinteraksi dengan orang, tu yang ada banyak drama tu kan, berskandal lah, terpaling rana lah, kutuk sana kutuk sini. Sebab dia berkomunikasi dengan orang. Cuma kalau anda tak ada media sosial macam zaman dulu, anda lari memang tak ada apa pun. Okay, so don't think too much. Okay, anda lari pace berapa pun suka hati anda. Asalkan anda tak kacau orang, anda tak menyusahkan orang, tak pakai ada orang, that's none of your business. Dan rumah bisnes lah, apa kau nak buat lah kan. Alright, so kita jumpa lagi dalam event besok, half marathon di Bukit Tungku. Rasa ni kali ketiga kot saya jumpa Bukit Tungku tahun ni. Ya, kali ketiga. Let's see kat siapa sebagai, tengoklah esok. Alright, bye.